sebanyak 28 kali sebanyak tahun 1985. Begitulah UMNO bertatih dan sudah berjalan jauh didewasakan oleh usia dan pengalaman. Disebut orang nyor gading puncak mahligai, ketupat pulut berisi inti. Biar dilambung gelora dan badai, biar dihentak bertubi-tubi, perjuangan mulia ini tak boleh berhenti. Saudara dan saudari, ingatlah pesan para ulama, mereka yang tidak berterima kasih sesama manusia, ibaratnya tidak bersyukur kepada Allah. Tegasnya bapa-bapa kita terdahulu telah mengasuh dan mengajar kita supaya menjadi insan yang mengenang budi. Ehwalnya, UMNO adalah parti yang sentiasa menghargai, penyokong dan pendukung, mengenang barisan pejuang yang lepas selama puluhan tahun, siang dan malam, berhujan, berpanas, menempuh keringat, berkorban jiwa dan raga, menolak kepentingan diri demi kelangsungan wadah Melayu dan Bumi Putra. Berkait ini tentunya penghargaan khas kita berikan kepada ke-6 Presiden UMNO yang lalu, yakni Allahyarham Datuk On Jaafar, Almarhum Tunku Abdul Rahman, Allahyarham Tun Abdul Razak, Allahyarham Tun Hussein On, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tun Abdullah Ahmad Badawi. Kata orang kepada segala khidmat yang telah curahkan, hati mengenang mulut menyebut. Hanya Allah jua yang mampu membalasnya. Semestinya lagi kepada wirawan parti yang kini sedang bersemadi dan telah meninggalkan kita buat selama-lamanya. Dan berita yang menyayat hati semalam, seorang ahli jawatankuasa UMNO bahagian Pekan, Saudara Jamali Ali, telah meninggal dunia akibat menjadi mangsa banjir. Sehinggalah kita sedekahkan ummul kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Suratul ladzina wa imut. Saudara dan saudari sekalian, jika kita imbas kembali, negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos tahun 1957. Rakyat telah hidup dalam keharmonian, bersatu padu, membina negara. Pada 16 hari bulan September 1963 pula, Sabah dan Sarawak telah bergabung bagi membentuk Malaysia. Syukur Alhamdulillah, penyatuan ini membawa berjuta rahmat kepada kita. Hasilnya, kita telah membentuk perikatan dan gabungan parti-parti politik bagi membina gandengan kokoh yang kita namakan Barisan Nasional. Seperti semua maklum pula, pada bulan Mei yang lalu, kita telah menghadapi pilihan raya umum ke-13. Sehubungan itu bagi pihak kerajaan, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya masyarakat Melayu dan Bumi Putra yang telah menunjang mandat serta kepercayaan kepada Barisan Nasional untuk terus memimpin negara. Apa yang lebih bererti adalah UMNO sebagai parti tonggak telah berjaya menambah kerusi parlimennya daripada 79 kepada 88. Ini membuktikan walau apapun rintangan, sekali apapun halangan, kepimpinan transformatif UMNO
bersama parti-parti komponen Barisan Nasional terus kokoh, terus kental dan terus ampuh bertahan sebagai parti pilihan rakyat untuk tempoh 5 tahun yang akan datang. Saudara dan saudari, kita turut bersyukur kerana Sabah dan Sarawak telah menyumbang sebanyak 47 kerusi parlimen kepada Barisan Nasional. Saya sebut baru-baru ini dalam bahasa Iban, utai besai gagak mi'at. Maksudnya, jika kita bersatu padu, hidup saling berganding-ganding, tiada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Sebab itulah, kita tidak pernah lupa jasa dan kita tidak sekali-kali alpa dengan sokongan dan pengorbanan orang Sabah dan Sarawak. Jadinya, sebagai tanda kasih dan penghargaan kepada saudara-saudari kita di sana, saya telah melantik 13 menteri dan 8 timbalan menteri. Masing-masing 6 menteri dan 4 timbalan menteri dari Sabah, manakala 7 menteri dan 4 timbalan menteri dari Sarawak. Saudara dan saudari,